Perjalanan Puan Fida dalam bidang penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak bermula pada tahun 2005 sebagai seorang suri rumah setelah berumah tangga dan mengikut suami bertugas di Kem Tentera Udara. Dalam mengisi masa lapang, beliau mengambil peluang menjadi pengasuh di rumah, menjaga anak-anak tentera yang secara tidak langsung membuka ruang untuk beliau mendalami dunia kanak-kanak dengan lebih dekat. Minat yang semakin mendalam terhadap perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak mendorong Puan Fida untuk melangkah lebih jauh pada tahun 2009. Beliau telah menghadiri kursus asuhan permata serta pelbagai kelas berkaitan pendidikan awal kanak-kanak bagi menambah ilmu dan kemahiran beliau. Hasil daripada usaha ini, beliau berjaya menaik taraf perkhidmatan kepada sebuah taska di rumah yang dikenali sebagai Taska Mama Fida. Seiring dengan peningkatan permintaan daripada ibu bapa serta atas nasihat dan sokongan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Persatuan Taska dan Keluarga, Puan Fida terus mengorak langkah dengan lebih serius. Pada tahun 2015, beliau secara rasmi mengiktiraf diri sebagai pengusaha taska institusi yang berdaftar. Sehingga kini, Puan Fida telah berjaya mengembangkan perkhidmatan dengan memiliki 2 cawangan taska sekaligus membuktikan komitmen, dedikasi dan kecintaan beliau dalam menyediakan penjagaan serta pendidikan awal yang berkualiti untuk kanak-kanak. Assalamualaikum kepada semua di luar sana. Mulakan dengan apa yang ada, gunakan apa yang mampu dan lakukan sebaik mungkin. Kejayaan akan datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Percayalah, setiap usaha menjaga dan mendidik anak-anak akan dibalas dengan keberkatan. Apa yang kita tanam hari ini akan menjadi generasi hebat pada masa akan datang. Play to learn, play school from Taska Mama Fida. Bye.